Strike pertama untuk hari ni. Ada lah juga. Okey geng, hari ni kembali lagi dengan aku, geng Hutan 06. Hari ni aku nak bawa korang follow aku trip casting Tengas. Hari ni kita orang punya target Tengas lah. Hari agak keruh sikit sebab malam tadi hujan lebat. Bersama-sama aku dia hari ni, ni Abang Omar ataupun dia punya YouTube Omar Razak. Dekat atas tu dah naik dah 2 orang tu. Itu memang laju sikit dia orang. Pilot River dengan Dek Mi. So hasil ada ke tak ada hari ni, jom kita tengok dulu. Disebabkan malam tadi hujan kan, so batu dia memang berkilat-kilat tau. Kita nak step ni pun takut-takut. So kena hati-hati sikit lah. Abang Omar dah strike kan. Trip kita hari ni memang macam ni. Alhamdulillah. Mantap, jom ke depan. Licin geng, licin. Hardcore. Ingat senang nak strike bang. Tidak terjangka. Ui, dalam. Ada? Strike. Oh, mantap. Dalam sini. Bahaya kulit kayu. Ini dia tak ada jalan lain. Macam ni lah. Alhamdulillah. Strike pertama untuk hari ni. Ada lah juga. Kita orang dah plan nak ubah pot dah ni. Dia bagi ni last minute. Waktu-waktu kecemasan. Cantik ya. Strike juga. Mana? Alhamdulillah. Semua tak kumpau lah. Nak demam dah member. Aduh. Macam baik ni. Harap-harap ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ada. Allah, lucu. Abang pergi test tu kat air terjun tu. Lepas tu kita patah balik lah. Awak sangkut? Oh, dia beli kat kayu. Sama. Okey, baik guys. Okey, untuk sungai ni sampai sini lah kot. Ni dah pukul 12.52. Anggaran distance tak jauh pun trekking, lebih kurang 2 km, 2 kilo lebih je. Tapi hasil hari ni agak kurang. Semua strike lah, tak ada yang kumpul. Hasil agak sangat kurang. Tapi tak apa. Jom kita tukar game. Kebarau tak. Let's go.
kat bubur ni. Kau pindah kat bubur ni. Itu orang duk trekking, duk bau durian lah. Rupanya memang betul lah. Durian hutan. Kita buat tupai. Oh ni. Ni pokok dia. Nampak ke? Let's go. Tembus kat kebun orang. Atuk bau durian pun sama. Memang kebun durian. Pucuk durian ke bang? Durian? Apa dia bang? Durian? Durian? Wow. Ini mana? Ini pokok eh? Oh. Durian hutan. Oh. Nak bagi ke bang? Nak bagi? Oh, terima kasih. Bagi makan? Thank you lah. Terima kasih. Aduh. Rezeki kita hari ni. Ikan kita tak dapat. Durian. Kecil lah. Wah. Sudah boleh makan. Gambar tu bang. Terima kasih. Thank you lah. Guys. Durian hutan yang dibuka oleh orang hutan. Untuk banting dang ni. Ambil rasa satu eh. Durian hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni daun ni. Bukan tingkau ni. Rasa mentega. Rasa petai. Dia lemak-lemak. Betul eh? Berlemak tu. Lemak. Boleh buat gris tu. Kau jangan serius sangat tu. Happy. Layan view sekali-sekala. Baiklah. Alhamdulillah kita dah sampai balik kat kereta. Tadi 2.6, sekarang 6.5. Kalau kita ikut dalam darat lebih kurang dalam 3 km lebih. Jauh sikit lah kalau kita lalu ikut darat. Ikut sungai tadi 2 km lebih, 2 kilo lebih. Tapi tak apa lah, senang lagi kalau kita ikut jalan. Sekarang pun dah pukul 2.30. Kita berhenti sekejap, cari makan dulu. Lepas tu kita pergi cari sebarau. Let's go. Okay geng, ni pot sebarau kita yang kita cakap tadi. Tapi ada bang sebarau. Aku kan duduk sekejap je, ada kot sampai depan tu. Abang Omar naik atas. Tapi dekat sini sebarau dia. Ni ubat dia. Ni ubat dia. Itu lah nak sangat. Di Afrika ni kayu ni. Nampak? Ni 2 ekor, ada sebarau seekor. Demi punya penangan. Payah sangat Amy nak makan umpan. Payah sangat Amy nak makan umpan. Itu makan dia. Kali pergi pun dapat nasi. Mantap Amy. Aku tak turun casting. Bukan aku tak turun. Aku main tadi depan ni dengan Abang Jo. Kita orang main kat depan ni. Sebab tengok depan tu macam landai sangat. Demi dengan Abang Omar naik atas. Itu hasil dia. Nak sangat. Susah sangat Amy nak makan umpan. Letak tu geluh. Okay geng, ya rasa macam sekarang pun dah petang. Sekarang dah lebih kurang pukul apa ni, pukul 6 lah. Pukul 6, so kita mungkin akan bergerak balik bang. Gerak balik lah. Rezeki kita hari ni memang takat tu je lah. Takat tu dah tertulis dah. So jumpa lagi kita video akan datang. Mantap.